Broadcasting in progress. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat semua ejen-ejen Volten International. Alhamdulillah, terima kasih semua yang masuk Zoom meeting pada malam ini, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah pada malam ini, tuan-tuan dan puan, kita di dalam session seminar ataupun business preview ya. Okey, malam ni kita akan share konsep perniagaan kita. Jadi kita nak ucapkan selamat datanglah kepada newcomer, mungkin dalam ni ada yang first time masuk dalam Zoom kita. Mungkin tak tahu tentang perniagaan ini, ada dijemput oleh rakan-rakan anda yang mana dah pun menjadi ejen Volten. Selamat datang kita ucapkan. Jadi tuan-tuan dan puan, pada malam ini adalah malam bertuah untuk kita, kepada anda yang pertama kali hadir dalam banyak-banyak peluang yang anda dengar. Mungkin malam ini adalah satu peluang yang sangat luar biasa untuk anda, yang mana perniagaan ini sangat-sangatlah hari ini memberi impact ataupun result yang positif kepada ejen-ejen yang menjadi ejen yang mencapai kejayaan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, pada malam ini yang mana kita panggil Volten Success Seminar ini akan dikongsikan, akan disampaikan oleh dua insan hebat ini. Kalau anda lihat di speaker ataupun di skrin kaca TV anda ataupun handphone anda, kita bersama dengan saudara Mr. Chew Min. Mr. Chew Min merupakan seorang anak muda dan di Volten ini beliau di peringkat Platinum Entrepreneur. Okay. Dan banyak kejayaan juga beliau capai. Jadi Alhamdulillah, so itu satu pencapaian yang luar biasa untuk anak muda ini. Dan juga kita bersama dengan top 10 leader iaitu Tuan Rosmadi Ghazali, atau di Volten ini kita panggil Cikgu Madi. Baik, jadi tuan-tuan puan, kita akan mula pada pukul 9 nanti. Tepat pukul 9 kita akan mula ataupun kita akan invite speaker kita untuk berkongsi dengan anda, iaitu mengenai perniagaan Volten International. Okey, jadi tuan-tuan puan, terlebih dahulu izinkan saya Takiuddin Fazil untuk kongsikan, untuk share dengan anda update yang terbaru, info-info aktiviti syarikat yang kita sedang jalankan, yang kita rancang pada bulan ini. So anda bolehlah sambil-sambil itu mendengar perkongsian untuk info-info ataupun update terkini ini. Terlebih dahulu anda boleh share link Zoom meeting pada malam ini kepada tim anda, kepada rakan-rakan anda yang mungkin mereka adalah seorang pengguna produk ataupun coffee lover. Okay, mereka memang minat BCafe, mereka memang pengguna produk BR4 capsule. So semua B series kita invite mereka masuk dalam Zoom meeting malam ini. Okay, supaya mereka dapat input. Baik, jadi tuan-tuan puan, kalau anda lihat, ini adalah program training pada minggu ini, di mana pada minggu ini ada satu training khas untuk ejen-ejen yang berstatus silver dan ke atas, yang kita panggil New Entrepreneur Extra Training, iaitu NEXT. Okay, kita akan adakan di Sungai Petani Kedah, di branch kita di Sungai Petani. So tiket telah pun sold out. Jadi kepada anda yang telah pun mendaftar sebagai partisipan, peserta untuk belajar bersama-sama dengan founder dan juga presiden Datuk Ismail Chani, bersama CEO Volten Malaysia Mr. Balan, dan juga iaitu kalau tak lain tak bukan VVIP Legacy iaitu Hajah Zaitun Omar. Okey, akan berkongsi dengan anda beberapa tips bagaimana untuk mencapai kejayaan di Volten ini. Ini adalah next training ya, iaitu program full day daripada pukul 9 sehingga pukul 5 petang. So ini antara agenda ataupun tentatif yang kita akan update dengan anda pada esok hari. So anda yang mana telah pun mendapatkan tiket, jangan lupa hadir pada tepat waktu. So kita sudah pun merancang untuk anda beberapa program aktiviti yang kita jalankan, yang kita akan lakukan di hari kejadian tersebut. Alright. Jadi ini adalah 17 hari bulan program acara besar iaitu Grand VSS. Okey, akan diadakan di Cinta Sayang Resort Sungai Petani Kedah. So tiket telah pun sold out juga, seramai lebih 300 peserta, ejen-ejen usahawan yang mendaftar untuk hadir untuk menerima award, untuk nak mencapai untuk apa orang kata memberi perkongsian yang luar biasa di sana nanti. So tuan-tuan dan puan, ada beberapa top leader yang kita telah jemput. Kita bersama dengan Datuk Ismail, kita ada dengan Mr. Balin, kita ada dengan Puan Hajah Zaitun Omar, kita ada Tuan Haji Syafiq, kita ada Tuan Faizal, kita ada
Datuk Seri Azli Atan dan juga kita ada Tuan Yunus Zainun ya akan bersama dengan anda di Cinta Sayang Resort. Baik, jadi seterusnya pada 17 hari bulan hari yang sama, okay, akan ada seminar VSS di branch Melaka. Akan dikongsikan, akan disampaikan oleh leader yang memberi komitmen di sana, iaitu tak lain tak bukan Tuan Anwar Khan, Tuan Rosli Osman dan juga Puan Asmah Rais. Okay, mereka akan berkongsi dengan warga Melaka ya, di mana di Air Keruh Melaka. Kita ada cawangan di Melaka. So, jangan lupa kepada anda yang warga Melaka, bolehlah datang pada hari Sabtu jam 2 petang. Baik, seterusnya ini VSS di Wisma HQ Shah Alam. Okay, yang mana pada setiap minggu memang kita tak pernah miss. Alhamdulillah, kita adakan VSS, special VSS dan juga IT. Kita pada minggu ini bersama dengan top 10 leader iaitu Tuan Ismail Soeb. Kita juga bersama dengan Tuan Mat Khalil Salim, Platinum Entrepreneur, akan mengambil tanggungjawab, pikul tanggungjawab untuk memberi perkongsian kepada anda mungkin pertama kali hadir pada hari itu. InsyaAllah semoga sharing ataupun perkongsian itu memberi manfaat kepada anda, dan tiket masih lagi dibuka, so anda boleh dapatkan tiket di Volten Apps ya. Baik, seterusnya pada minggu hadapan hari Jumaat 23 Mei akan ada satu road tour Pantai Timur. Okay, yang mana akan dipimpin oleh salah seorang top management kita iaitu Mr. Johari, Business Development Director. Kita ada Puan Hajar Zaitun Omar, kita ada Tuan Faizal Yusof dan juga Tuan Haji Abdul Syafiq. Okay, so mereka juga akan berada di Kuala Terengganu pada 24 Mei. Okay, dan juga mereka akan ada di Kuantan Pahang 25 Mei. So mereka akan buat road tour Pantai Timur pada start hari Jumaat minggu hadapan. Jadi tiket masih lagi dibuka untuk Kuala Terengganu dan juga Kuantan. Okey, Kota Baru tiket telah pun sold out. Baik, kemudian seterusnya 30 Mei di Johor Bahru akan ada VSS bersama dengan Mr. Balen, kita bersama dengan Tuan Johari dan juga Datin Syarina iaitu top 10 leader. Mereka akan berada di Johor Bahru branch. Okey, pada hari Jumaat 30 Mei jam 8 malam. Ya, 8 hingga 10 malam. Ini session akan berlaku di sebelah malam ya. Jadi anda warga Johor yang mana yang dah habis waktu bekerja, terus boleh datang ke office kita di Johor Bahru ya. Kemudian pada hari yang sama Jumaat juga, okay, ada kita punya tim management kita iaitu Miss Jenny Tam, pakar nutrisi, akan berada di Labuan Sabah. Okay, bersama dengan Datuk Seri Azli Atan, top leader kita, top 10 leader, dan juga Puan Suhaila Wang pun sama juga top 10 leader. Hari Jumaat 30 Mei jam 7 hingga 9 malam. Ini program VSS di Labuan Sabah. Kemudian seterusnya pada 31 hari bulan, okay, saya sedang update aktiviti yang kita jalankan pada minggu pada bulan ini ya tuan-tuan dan puan. Jadi mana yang masuk pada Zoom ini, selamat datang kita ucapkan, dan mungkin program-program yang kita jalankan ini berada di berdekatan dengan kawasan anda. So jangan lupa rebutlah peluang ini, dapatkan tiket untuk anda hadir di tempat-tempat yang kita anjurkan ini. So ini adalah next training di Johor Bahru pada hari Sabtu. Okey, 9 hingga 5 petang. So kita akan tampilkan bersama founder Datuk Ismail Chani dan juga Mr. Balen dan juga Datin Syarina Chong. Alright. So tiket masih lagi dibuka ya di Johor Bahru. Kemudian pada 31 Mei hari Sabtu yang sama di Brunei. Okey. Tim management kita tadi Miss Jenny, Datuk Seri Azli Atan dan juga Puan Suhaila Wang. Mereka akan ambil tanggungjawab berkongsi dengan orang-orang Brunei. So siapa yang dah pun buka market Brunei, silakan hadir ramai-ramai di Brunei Volten Center kita. Kita ada office kita dekat Brunei ya. Alright, seterusnya 2 Jun, Miss Jenny Tam juga akan bersama Madam Suhaila Wang, okay, akan berada di Miri. Ini adalah VSS Mandarin version untuk anda ataupun yang ada rakan-rakan saudara mara yang boleh boleh faham bahasa Mandarin, silakan datang pada hari Isnin jam 1 hingga 3 petang ya. Kita akan share tentang konsep perniagaan Volten ini dalam bahasa Mandarin ya. Okey, kemudian 19 Julai, okey, ini adalah acara grand juga di mana? Di Lembah Kelang. Kita adakan di Dewan Banquet MBSA, Majlis Bandaraya Shah Alam. Kita telah pun tukar sebenarnya sebelum ni pada 3 Mei, tetapi kita telah pun tukar ke 19 Julai. So ini adalah acara yang kita akan adakan di Lembah Kelang. So tiket masih lagi dibuka. Kepada anda warga Kelang, bolehlah book tiket. Tengok skedul kerja anda. So jika waktu tu free,
terus book dari sekarang. Okey, tiket masih lagi dibuka, so dapatkan tiket di apps ya. Alright, seterusnya ini adalah ziarah umrah bersama Volten tahun ini. Alhamdulillah tahun 2025 insya-Allah doakan tuan-tuan dan puan. Ini adalah tahun yang ketiga Volten adakan ziarah umrah iaitu bermula tahun 2023, 2024 dan tahun ini insya-Allah doakan semoga dipermudahkan. Yang mana jemaah-jemaah Volten akan berangkat ke menunaikan ibadah umrah bermula 13 Ogos sehingga 24 Ogos selama 12 hari 10 malam ya, dan ditambah pula akan membuat lawatan ataupun ziarah khas Badar. Okey, yang mana kalau ikutkan sebelum ni kita keluarkan poster untuk kita ada buat satu perjalanan ziarah perjalanan singgah ke Dubai ya, tetapi disebabkan tidak orang kata masa tidak mengizinkan, terlalu singkat, jadi mereka telah ubah dia punya tentatif dan ziarah khas Badar sebenarnya mereka telah pilih location untuk pergi ziarah khas Badar ya. So untuk acara ataupun kita panggil ziarah umrah ini untuk anda pendaftaran tutup pada hujung bulan ini 31 Mei. So mana yang merancang untuk menunaikan ibadah umrah, jom cepat-cepat ambil peluang ini. Jom kita ziarah bersama Volten. Tarikh masih pendaftaran masih lagi dibuka sehingga 31 Mei ya. So baik. Seterusnya ini adalah promo pada bulan ini selama 1 bulan ya tuan-tuan dan puan. So ini untuk combo P 5 hingga 20 hari bulan maksimum kita punya promo, okey, bermula 5 hari bulan hingga 20 hari bulan. Combo P ya sangat-sangat untung kepada anda, okey, yang grab combo P ini. Okey, so yang mana bila anda buat pembelian combo P, satu set combo P akan dapat satu free VR4 capsule dan hanya valid kepada Malaysia agent sahaja, ID Malaysia sahaja ya. So ini adalah satu lagi promo kita yang saya cakap tadi sampai hujung bulan ini iaitu 31 hari bulan. Bermula 5 hari bulan sehingga 31 hari bulan promo VMAX. Okey, dengan mana anda hari ini buat pembelian satu set VMAX ni dengan harga RM500 sahaja, daripada 540 kita potong pada bulan ini promo menjadi 500 sahaja untuk semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak kita promo menjadi 520 daripada 560. So nampak kat sini memang sangat jimat. Alright. So itulah dia tuan-tuan dan puan update setakat ini sahaja dulu untuk saya kongsikan dengan anda. Alhamdulillah, terima kasih kepada saya lihat 173 mata memandang pada malam ini. Selamat datang semua. Jadi tuan-tuan dan puan, kita minta kerjasama anda. Dapatkan ataupun catat, ambil pen, ambil kertas, catat poin-poin penting yang akan dikongsikan oleh speaker kita iaitu Mr. Chu Wimin dan juga Tuan Rosmani Ghazali. Yang mana pada malam ini Mr. Chu Wimin ni anak muda yang mana beliau akan kongsikan tentang konsep perniagaan Volten Alaf kini. So hari ini tuan-tuan puan, anda sangat beruntung kerana Mr. Chu Wimin ni adalah salah seorang the best presenter. The best presenter dalam program kita iaitu TTP, Trend the Presenter, pada tahun 2020 tak silap saya. So beliau menjadi seorang the best presenter. So alhamdulillah malam ni tuan-tuan puan beliau sudi untuk bersama dengan kita. So apa kata tuan-tuan puan? Mari sama-sama kita berikan tepukan maya kepada Mr. Chu Wimin. Silakan Mr. Chu Wimin. Okey, selamat malam kepada tuan-puan. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Taqiyuddin selaku MC malam ini, juraacara, dan juga selamat datang kepada tuan-puan malam ini ya. Min sebenarnya diberi mandat, bertugas malam ini untuk berkongsikan satu peluang yang besar kepada saudara yang hadir, terutamanya orang baru. Samalah kita ambil perhatian, fokus, tentang peluang yang ditawarkan oleh Volten International.